persilakan Muhammad Aiman Wafi bin Cik Asri 5 admin. Uwais Daniel bin Ahmad Fairuz 5 admin. Said Amal Ziyad bin Said Nazir 6 admin. Muhammad Ifad bin Iyas 6 admin. Muhammad Afiq Hakimi bin Muhammad Khairul Fizal 6 admin. Muhammad Zulkarnain bin Muhammad Fazlan 6 admin. Muhammad Ahmad Asraf 6 admin. Hakim Zafrul bin Zaidan 6 naim. Ahmad Ahmad Danish bin Ahmad Nur Hadi 6 naim. Muhammad Syamil Ikram bin Salim 6 admin. Nur Kaisa Amani bin Muhammad Hasrul 5 admin. Nur Hasanah binti Muhammad Iqbal 5 admin. Nurul Nazifah binti Uthman 5 admin. Siti Nuriana binti Muhammad Sufyan 6 Firdaus. Nur Damia Darwisha binti Muhammad Faiz 6 Firdaus. Putri Nur Syifa Nasuha binti Sakmat 6 admin. Puratun Nafisah binti Muhammad Rafendi 6 admin. Nur Syahidah Hawa binti Hamali 6 admin. Nur Intan Suhaila binti Sahimi 6 admin. Nur Dalia Erina binti Muhammad Yusri 6 naim. Nur Hana Humaira binti Muhammad Ikhwan 6 admin. Penolong Ketua Pengawas SPBT. Bagi je. Muhammad Umar Izzuddin bin Ibrahim 6 Firdaus, Ketua Pengawas SPBT. Seterusnya dijemput penerima watika bagi barisan pembimbing rakan sebaya. Dipersilakan Razin Darul Khalish bin Zulkifli 5 admin. Muhammad Aiman Hakim bin Muhammad Hafizan 5 admin. Muhammad Akil Mukri bin Muhammad Asruddin 6 Firdaus. Adila Dania binti Muhammad Afendi 5 Firdaus. Nurul Hidayah Ayuli binti Muhammad Hafizi 5 admin. Nur Airis Kisha Erina bin Muhammad Nizam 6 Firdaus. Nur Aini binti Zamri 6 Firdaus. Fatihah Muazzara binti Muhammad Firdaus 6 Firdaus. Nur Afina Kaisara binti Afandi 6 Firdaus. Nur Faradini binti Syarul Isam 6 Firdaus. Nur Isyirah Dayana binti Muhammad Mujahid 6 admin. Nur Nadira binti Muhammad Nasir 6 admin.
Nur Syakira Balkis binti Abdullah 6 Naim. Nur Hanisa binti Muhammad Nur Hisham 6 Naim. Ain Maisara binti Muhammad Zairi 6 Firdaus, Ketua Pembimbing Rangkai Sebaya. Putera Raya Danish bin Bakri 6 Naim, Penolong Ketua Pembimbing Rangkai Sebaya.